perayaan ini dia adalah bid'ah, yang ini tokok tambah. Ini satu amalan ibadah. Bid'ah kan dia dalam bab ibadah. Jadi maulid ini dia adalah ibadah yang direka-reka, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dipraktikkan oleh para sahabat. Bahkan dalam ketiga-tiga generasi pertama yang dipuji, generasi salafus salih, mereka semua tidak pernah merayakan sambutan ini. Jadi dia bid'ah, tapi dalam masa yang sama tak kurang parahnya tasyabuh. Ada unsur meniru atau menyerupai dengan kaum Nasrani. Tuan-tuan boleh bezakan bid'ah satu larangan, tasyabuh adalah satu larangan yang lain. Ini satu kesalahan, ini adalah satu kesalahan yang lain. Dalam bahasa Arab ada satu ungkapan, tak tahu kalau tuan-tuan pernah dengar, zulumat fauqa ba'd, kegelapan atas kegelapan. Yani kesalahan demi kesalahan, tapi bukan sekadar kesalahan, ini perkara besar, kesalahan yang berat. Jadi bid'ah dan tasyabuh. Dan bukan itu sahaja, kita lihat ada pula dalam acara atau ritual sambutan maulid ini ialah bacaan kasidah-kasidah. Kasidah maknanya syair-syair lah. Tinggal lagi dalam lirik syair-syair ini mengandungi puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi sering sahaja lafaz-lafaz kasidah ini mengandungi unsur hulu, berlebih-lebihan. Jadi ini kita kata kesalahan atas kesalahan atas kesalahan. Dan kemudian satu poin menarik penulis Syekh Saleh, beliau kata mengandungi puji-pujian berlebih-lebihan kepada Nabi sampai ke darjat berdoa. Jadi nak memuji Nabi sampai ke tahap menyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta misbahus suduri. Ini kasidah. Ini semua puji-pujian, tetapi dia jelas puji-pujian yang berlebih-lebihan. Engkaulah matahari, engkaulah bulan purnama, engkaulah cahaya di atas semua cahaya, dan engkaulah pelita yang menerangi jiwa. Seperti biasa tuan-tuan, pihak-pihak yang berkenaan mereka mempertahankan, kalau ditegur mereka bersikap insaf. Okey, betul lah, kami silap, kami tarik balik lah. Dia kata alhamdulillah lah. Tapi tak, mereka bahkan dalam bahasa Inggeris dia kata double down, dia melawan lagi, dia pertahankan lagi. Bahkan mereka mentakwilkan bahawa lirik-lirik ini sekadar puji-pujian, tidaklah seperti yang difahami oleh golongan W. Golongan W ni dia nak cari kesalahan je. Macam itulah, biasalah ini alasan-alasan yang diberikan. Tapi ini satu contoh lah. Syekh Saleh beliau mengatakan sampai ke tahap berdoa kepada Nabi dan beristighatsah, yakni meminta tolong daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ini adalah satu perbuatan syirik. Kita disuruh supaya jangan minta tolong kecuali dengan Allah. Tapi kita lihat ini lumrah, ini sifat bid'ah. Ini ciri-ciri dia, bahawa dia bermula sedikit demi sedikit, tapi semakin lama semakin membesar, semakin parah, semakin menjauh dari jalan kebenaran.